Bunyi? Tak dengar pun. Makan. Ada. Ya, Toko Guru Kelang. Toko Guru Kelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Puan Guru Sri Majlis. Ya, di Toko Guru. Toko Guru Kelang. Yang diraihkan adinda saya Siti Sedia. Yang dikasihi semua yang hadir, masuk ke kanda saya di sana tu Profesor Dr. Ali bin Skak dan Sekanda Abdullah Skak. Tuan Haji Abdullah bin Skak. Ada lagi bin Skak? Ada. Dua aja. Sebelah tu siapa? Tak tahu ya. Dan semua yang datang hari ini merupakan sahabat handai adik saya di Hastia bin Kamso. Saya amat bersyukur kepada Tuhan kerana kita hari ini dapat berjumpa betul-betul dengan orangnya. Saya pun sangat bersyukur kepada saudara-saudari, teman-teman dan sahabat adik saya. Setahu saya semua teman-teman ini adalah teman yang rapat, tempat berkongsi masalah, tempat minta tolong dan lain-lain lagi. Saudara-saudari semua kan mengambil tempat sebagai adik-beradik untuk adik saya ni, sedangkan saya jauh. Dia duduk seorang di Kelang. Kesian dia, tapi dia pandai menyesuaikan diri untuk merapatkan teman-teman, menolong dia atau berhandai-handai. Ya, adik saya ni memang dia orang yang aktif dari kecil. Dari kecil dia suka sangat bersaing. Apa saja bidang yang boleh bersaing. Kalau dia anak murid dulu, pertandingan pidato termasuk, pertandingan pantun masuk, pertandingan bahas masuk. Kalau kau kurikulum tu memanglah bola nyaring masuk. Alah, awal Parlimen Padang pun masuk. Semua dia masuk. Macam itu. Ada pertandingan nyanyi masuk. Tandingan ratu masuk. Jadi dia suka bersaing tau. Dari kecil dia bersaing dengan kita adik-beradik. Kalau bekerja, dia mesti nak banyak. Orang lain dapat sikit, dia dapat banyak. Petik kopi, orang lain dapat 3 atau 4 tim, dia dapat 8 tim. Kita periksa buah kopi yang dia petik tu. Semua hijau-hijau. Rupanya dia pakai dua belah tangan. Dia diurut. Macam itu. Memanglah dapat banyak. Tapi jiwa bersaing tu memang amat kuat. Jadi terbawa-bawa sampai sekarang pun dia masih bersaing. Bersaing dalam NGO. Bukankah begitu? Tahulah kawan-kawan tahu macam mana dia bersaing. Belia, dia masuk. UMNO, dia masuk. Puteri Islam, dia masuk. Lagi yang saya tak tahu tak apa lagi dia masuk. Dia sangat suka bersaing. Tapi persaingan tu bagus lah. Ada juga pihak-pihak yang memberi penghargaan. Adalah juga penghargaan. Adalah macam saya ni, duduk diam bagi tengok. Jadi selain daripada itu, dia memanglah ada banyak dugaan hidup, air maung. Tapi yang bagusnya dia ni, kalau dia susah ke, dia dapat dugaan apa-apa ke, kita pernah cerita dengan ibu bapa saya. Kita pernah. Dia urus sendiri. Dia kendalikan sendiri. Dia
Dia seorang yang tak mau rugi. Tak mau rugi dengan masa. Setiap masa mesti ada untung. Sebaik mesti nak untung aja, tak mau rugi. Jadi seorang tu dia pernah lah jadi orang yang paling kaya dalam keluarga kita. Dia pernah kaya. Jadi itulah. Dan dia sangat berjaya mendidik anak-anak. Dia ada 4 orang anak, ada di sampingnya. Walaupun dia saudara sendiri, dia tidak sunyi dengan anak-anak dan tuan-tuan, perempuan, saudari sekalian. Saya sangat kagum bagaimana adik saya merapatkan tali persaudaraan dengan kawan-kawan satu NGO ke satu baris taman ke ya. Aku koyo banget. Ya. Koyo. Pagi-pagi Melayu yok, Melayu. lalu saya tengok dia video dia jogging. Jogging. Seolah-olah dia kata tiru macam saya. Dia berjogging dan dia berbual pula tu. Berbual sambil menyanyi. Macam dia anak raja. Tirulah macam saya. Okey. Kencing. Jadi saya sangat bersyukurlah segala apa yang kita dapat selama 80 tahun. Cukuplah. Ya, sehingga kita tambah-tambah apa yang patut. Saya berdoa semoga kita semua Tuhan sayangi, semoga kita semua Tuhan rahmati, semoga kita semua diterima amal ibadahnya. Ya, semoga kita mendapat tempat yang baik di sana nanti dan kita boleh berjumpa. Amin. Kiss.